Betul ke Syekh Mishari sokong Trump bantai Iran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni kita semua dikejutkan dengan posting beliau dekat X. Posting yang viral adalah hasil translation yang dibuat lepas tekan button ni. Jom kita tengok teks asal. البيت الأبيض الرئيس ترامب سيفتح أبواب الجحيم على إيران. Perkataan Abwabul Jahim jika diterjemah literal memang jadi Gate of Hell atau pintu neraka. Tapi betul ke maksudnya begitu? Mengikut konteks bahasa Arab, Abwabul Jahim bermaksud perang atau serangan yang besar. Perkataan ini adalah sebahagian dari majas atau kita panggil perumpamaan dalam bahasa Melayu. Maknanya kalau ikut apa yang nak disampaikan dalam posting adalah White House cakap Presiden Trump akan memulakan perang yang besar ke atas Iran. Majas-majas macam ni kita boleh tengok banyak, even dalam Quran pun ada. Contohnya ayat وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Dalam ayat ni, Hammalatul Hatab literalnya bermaksud pembawa kayu api. Tapi Arab tak maksudkan begitu. Pembawa kayu api di sini merujuk kepada sikap Ummul Jamil, iaitu isteri Abu Lahab yang suka menabur fitnah, mengadu domba dan menyebarkan cerita palsu ke sana sini. Dalam bahasa kita, batu api. Kesimpulannya, jom kita sama-sama belajar bahasa Arab agar kita lebih faham bahasa syurga dan memudahkan kita ke syurga. Oh ya, cuba terjemah saya pulang dari masjid berkaki ayam secara literal ke bahasa Inggeris. Pelik bunyinya kan? Ilal liqa, ma'assalamah.